Yang kedua, video pertama. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni pagi sarapan. Okay, pagi sarapan lah. Ha. Lagi mana ni? Ha, kita nak pergi sekolah. Sekolah menengah. Sekolah menengah Ikhlas. Ikhlas. Sama si Gombak. Kan? Ha. Yang kedua ni, program dia. Program yang apa? Yang kedua. Yang kedua ni. Okey. Okey, cantik lah. Nanya seperti itu. Nilai dia apa? Ha? Nilai dia. Baik. Kita berendak, all the way dah sampai lah. Abang dah banyak. Suruh cikgu sambut. Menyambut. Ya, mana ya. tu aja? Ha? Ada ni dekat ni cikgu. Dekat sekolah Ikhlas ni. Cikgu lah? Ha. Mana kerja? Mana boleh masuk ni? Allahu Akbar. Allah. Tepi sikit lah. Okay. Dia nak ni tu syah keluar. Parti mana? Tepi luar? Luar lah. Mana? Ha? Luar. Luar okay. Dia masuk kan? Tak boleh. Okey. Kat luar lah. Luar. Okey. So cikgu Baik tunggu. Jangan. Okay. Dia syah terus je. Okey. Abang nak pergi. Abang tengok tu yang tahu. Kali mana ya? Okey. Kita dah sampai dah. Sekolah Menengah Ikhlas, Taman Seri Gombak. Tunggu abang parking jap. Nak keluar je ke? Ya, buka. Okey, cikgu. Tutup. Oh, mana abang jauh betul dia pakai ni pusing ni. Kita dah.
Sekolah. Melengah di kelas. Sekolah. Sekolah? Sekolah saya. Mana aja yuk? Jayap. Kenapa tak pakai saya yuk? Sekolah dia kan? Tu sekolah pesahan. Tu. Ayo. Itu apa? Sakidah. Sakidah. Itu sakidah. Sang singkau lah konon, buruk. Kimak ni tak. Ha? Suara dia lah. Ha, dia rasa. Kau ikan. Bukan lah. Iya. Assalamualaikum. Boleh masuk bang? Ha, ni bagus. Gak ni bagus. Kita boleh masuk. Gak tadi tak pergi kita masuk. Boleh ha? Ya. Sekolah apa ni? SKM Crash. SKM. Ya, apa khabar? Oi, ini bak biru kat lagi. Ini ajar. Askar dia ajar. Ya. Mana nak jatuh? Belum lagi ya? Ha? Untuk ayah dia kata, dia pergi masuk tadi. Jangan dari pada, jangan dia dah gila. Tu dia Iskandar. My base kumpulan Keep It Up Family ya. Ha, tu dia.
Hari ni kita buat game sikit ramai. Ya. Selamat datang diucapkan kepada orang yang berkuasa. Ayahnya kita bersama terima kasih. Kita ibu bapa yang hadir pada hari ini mengamalkan sokongan dan untuk semua era dari ibu bapa dan guru di sekolah kita ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Sebentar lagi kita mulakan semangat dan tugas dan juga persembahan daripada pelajar-pelajar yang telah pun bersiap sedia selama ini. Terima kasih. Tu. Tak payah. Dia kena main tu. Belum lagi lah bang. Belum lagi. Akan ada 8. Habis. Betul saya ini 10. Jemput ayam makan sini. Kita masih lagi menantikan kehadiran ibu bapa dan cukup ramai pada hari ini. Terima kasih di atas sokongan dari ibu bapa yang datang. Tat. Ini cukup baik kepada ayahnya pada hari ini kita pada pagi ini. Dalam nak bunga. Selamat datang. Allah. Boleh jemput tamu saudara, ibu bapa. Welcome to this gathering this morning. Perjumpaan Hari Raya Aidilfitri. Makanan telah pun tersedia. Kita ada nasi pit, kita ada sate, kita ada mie kari. Semua telah pun tersedia dengan sokongan ibu bapa. Potluck macam-macam bawa. Ada yang bawa fake, ada yang bawa nasi pit. Terima kasih. Inilah sokongan baik daripada ibu bapa yang datang pada hari ini. Ya. Minuman pun ada, air sejuk semua telah siap. Sate, lemang pun dimasak daripada malam semalam. Kumpulan pinggiran kita telah pun bersedia. Okey. Kau bikin buat anda? Kita ada persembahan-persembahan daripada pelajar-pelajar kita sebentar nanti. Kita ada nyanyian-nyanyian daripada pelajar tingkatan 1, tingkatan 4 dan juga kumpulan Sunat Band akan menyumbang persembahan mereka sebentar nanti. Baju baru warna-warni, kegembiraan telah pancar di hati. Mari kita merayakan hari ini. Semoga silaturahmi terjalin mati. Baju raya warna merah, kepunyaan anak emak warna. Hari raya saling zarat-zarat, barulah hubungan saudara. Untuk perempuan, selamat datang sekali lagi rumah terbuka Aidilfitri. Kita bergambar gembira pada hari ini dengan ibu bapa dan pelajar-pelajar yang datang. Sebentar lagi kita akan mulakan ada persembahan yang terpentas yang akan dipersembahkan oleh pelajar-pelajar dan juga ada beberapa nyanyian khas yang akan dipersembahkan kepada kita oleh Arjuna Band. Ada mie kari di mana? Sila makan ada. Gambar resmi. Gambar kenapa?
Video ke? Flash. Persembahan-persembahan pelajar telah pun disusun rapi pada hari ini. Kita akan saksikan persembahan dan juga tarian-tarian yang telah disusun khas oleh guru-guru dengan kerjasama pelajar-pelajar pada hari ini. Dan lagi kita akan saksikan di atas pentas. Gemersih takbir mengundang tiba, salam diutus. Dan peringatan Syawal menanti menjelang tiba, salam diutus. Mohon kemaafan. Sebentar nanti kita akan saksikan persembahan-persembahan pelajar yang akan ditampilkan di atas pentas utama seketika saja nanti. Kita juga ada pelbagai hidangan hari ini yang dibawa oleh Ibu Bapa. Ada mie kari, ada sate, nasi ipit, kuah kacang, kuah ikan, air audio, air sejuk, ujung sana. Kiri dan kanan dewan kita tersedia makanan untuk dibawa Hela. Saya kira kumpulan Al-Nafi pun sudah bersedia untuk persembahan sebentar nanti, dan penyanyi-penyanyi kita pun telah bersedia. Pelajar-pelajar beres untuk persembahan kita. Selamat datang,
lagu Tak Berkanan Sekolah Hillcrest yang sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Selamat datang, terima kasih. Inilah yang dikatakan sokongan padu era. Terima kasih cikgu kerana bersama kita hari ini. Mudah-mudahan kehadiran guru-guru kanan di sekolah kita mencerminkan sokongan padu era dengan ibu bapa dan pelajar-pelajar yang hadir pada hari ini. Jemput cikgu ambil tempat di sebelah sini boleh. Free boleh, tak ada masalah. Makanan-makanan telah pun tersedia. Jemputlah menjamu selera. Kita akan mulakan sembahan-sembahan pelajar sebentar lagi. Terima kasih juga kepada ibu bapa yang hadir pada hari ini, yang membawa makanan dari rumah. Wow, sungguh hebat, yang membawa masak sendiri daripada rumah semalam. Rendang ada masak mie kari pun ada masak daripada rumah, nasi impit. Kita ada buah-buahan yang telah semuanya tajaan daripada ibu bapa. Hillcrest, well done. Congratulations, this is the support from parents of Hillcrest for our Hari Raya celebration today. Sesungguhnya kehadiran ibu bapa pada hari ini melambangkan sokongan padu kepada acara yang dulu-dulu kali diadakan di Dewan Wadi Ikram Sekolah Menengah Kebangsaan Hillcrest. Terima kasih. Sebentar lagi kita akan sajikan dengan persembahan kita yang pertama. Persembahan kita yang pertama ini akan disampaikan sebuah persembahan nyanyian solo oleh seorang pelajar tingkatan 1. Kalau penyanyi kita telah bersedia, selebriti yang cukup terkenal. Pelajar ini akan menyampaikan sebuah lagu Nazam Lebaran. Lagu pertama yang akan disampaikan oleh adik Nur Amira Nafisa. Adik Nur Amira Nafisa. Boleh kita berikan tepukan kepada adik Nur Amira? Okey, terima kasih. Beliau akan menyampaikan lagu Nazam Lebaran. Okey, tim Evergreen, kita beri laluan kepada penyanyi kita yang pertama. Silakan. Okey. Ya, tepukan kemula kawan. Semua lagi. Bergema suara bergema Nazam Lebaran. Bertimpah tanpa bertukar, bertimpah peluang pada. Berkisah alim berkisah
Terima kasih. Jangan turun dulu. Nak tanya sikit boleh? Dah berapa lama you berlatih nyanyi lagu ni? Jawab sikit. Jawab ni. Seminggu. Selalu kalau berlatih di mana berlatih? Di rumah ke? Dalam kelas ke? Kat rumah. Siapa selalu tolong berlatih nyanyi di rumah ni? Mak dulu aktif. Mak dulu pernah ajar kelas menyanyi ke? Ngaji pula. Kelas menyanyi ke? Jadi kat rumah tu selalu karaoke. Oh, suka karaoke? Selalu karaoke dengan keluarga ke seorang-seorang? Berapa orang adik-adik datang hari ni? 2 orang saja. Boleh sebut nama adik-adik yang datang? Ambil. Lagi? Oh, 2 adik. Mak nama apa, Mak? Nur Balkis. Tepukan kepada ibunya yang juga menjadi master trainer. Inilah yang mengajar dia menyanyi. Jadi selepas ni kalau kita jemput nak menyanyi lagi boleh? Sekarang tinggal berapa? 1. Tinggal 1 apa? Dia jawab sepatah-sepatah memang betul. 1 STF. 1 STF. Okey, kalau kita telah terhibur dengan persembahan pelajar ini, sila berikan tepukan yang gemuruh kepada beliau. Terima kasih diucapkan. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, kita juga berlalukan ramai ibu bapa dan juga rakan-rakan pentadbir sekolah yang baru saja hadir, guru-guru kanan sekolah. Terima kasih cikgu kerana bersama-sama dengan kita pada hari ini. Sesungguhnya kehadiran guru-guru saya nyatakan melambangkan sokongan padu kepada program-program yang dianjurkan secara bersama antara PIBG, ibu bapa dan juga pelajar-pelajar pada hari yang cukup bermakna ini, 26 April 2025. Jadi sekali lagi saya mengalukan kehadiran ibu bapa yang baru saja sampai. Selamat menjamu selera. Kemasjid takbir mengundang tiba, salam diutus tanda ingatan. Syawal menanti menjelang tiba, salam diutus, pohon kemaafan. Pohon jambu, pohon mengkudu, dan dipotong tiba apayan. Ramadan berlalu pasti rindu, Syawal diraih penuh kesyukuran. Jadi kita juga mengalu-alukan pengetua kita. Aktif sama datang ke. Apa khabar? Alhamdulillah bersama-sama dengan kita mengalu-alukan kehadiran pengetua yang kita sayangi. Boleh kita berikan tepukan kepada pengetua kita yang saat ini sudah hadir. Terima kasih. Dan juga Datuk, terima kasih untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Alhamdulillah, inilah yang dikatakan keagraman yang dilihat pada majlis kita, sambutan rumah terbuka Aidilfitri PIBG pada tahun ini. Sambil itu saya menyebut juga pelajar untuk menjamu selera. Kita ada di kiri dan kanan dewan ini. Makanan-makanan telah pun tersedia dengan pelbagai juadah yang disumbangkan oleh ibu bapa. Ada potluck. Bagus, terima kasih bapa. Tak putus-putus ya yang hantar makanan-makanan untuk disajikan untuk kita bersama. Terima kasih diucapkan. Baik. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, untuk persembahan seterusnya, saya akan menjemput dan mempersilakan di atas pentas penyanyi solo kita yang kedua, juga seorang pelajar. Pelajar ini akan menyanyikan sebuah lagu secara solo. Dengan ini lagu yang akan disampaikan oleh Muhammad Wafi. Mana Muhammad Wafi? Muhammad Wafi. Beri tepukan gemuruh kepada Muhammad Wafi. Ya. Muhammad Wafi tingkatan 2 dengan lagu yang pernah dikumandangkan oleh DJ Dave menjelang Hari Raya. Dengan cermin mata penuh bergaya, sehingga bergaya, anak itik di tepi paya, dia memang bergaya. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, dengan ini kita persilakan Muhammad Wafi. Beri tepukan yang paling gemuruh. Silakan. Okey, muzik. Bagi kuat sikit. Terima kasih.
Okey, dia dengan cermin mata dia bukan style. Macam artis. Okey, boleh bagi tahu sikit. Selalu praktis menyanyi dengan siapa? Dengan mak ayah. Dengan mak dan ayah. Mak ayah juga ada kadang-kadang suara. Mak selalu ada nyanyi malam-malam ke senang-senang? Sebelum tidur. Sebelum tidur ada nyanyi? Tapi dia kata jangan minum air batu. Jangan minum air batu. Pesanan dia. Kalau minum air batu? Suara serak. Oh, mak dia bisa. Mana mak ya? Ini sikit nama mak. Apa nama mak? Nama mak? Azhar. Okey. Inilah yang kita kira sekali lagi. Tadi pun mak dia ajar nyanyi. Ini pun mak dia. Bapa ajar nyanyi. Bapa ajar nyanyi. Tapi kalau ayah nyanyi, diri dia lain. Dia tak pernah diri dia? Boleh dah lain lagu lain, orang lain. So baik belajar agama. Okey, adakah cita-cita untuk meneruskan sebagai penyanyi yang dikenal dengan lain? InsyaAllah. Sekarang tingkatan 2. Ada sebut nama kelas tu? 2. Okey, boleh kita berikan tepuk tangan bro. Sekali lagi. Hebat semua berbakat besar pelajar-pelajar. Kita nampak di atas kertas ini semua ini telah pun bersedia. Jadi kita akan tutup perbuatan. Terlebih bisa tutup bicara di sepanjang dapur di Pintar. Syabal dan akan kunjung tiba. Tu dia. Dari hamba yang cantik jelita. Inilah siapa lagi yang bukan cantik jelita. Penyanyi-penyanyi daripada kumpulan Arjuna yang akan mempersembahkan 2 buah lagu. 2 buah. Berikan kita berikan tepuk tangan kepada Arjuna. Arjuna Band. Di bawah bimbingan Cik Wati kita. Ya, Cik Wati kita malam semalam dia praktis sampai subuh. Dia telah praktis dari 2 buah lagu. Apa 2 buah lagu yang akan disampaikan? Pulanglah lagi satu. Satu hari di hari raya. Pulanglah dan satu hari di hari raya. Tuan-tuan, dipersilakan Arjuna Band. Sayang, di hari yang mulia ini, ku mohon keagungan hanya satu yang kutuntun.
Kita akan disajikan dengan satu lagi persembahan oleh Fajar Putra. Suatu hari di hari raya Putra akan persembahkan lagu bersama dengan Arjuna Band. Dengan ini dipersilakan Putra dengan lagu menjelang hari raya dan suatu hari di hari raya. Silakan Putra. Tepukan sekali lagi untuk Putra. Manakah ayahnya? Ayahnya tunggu sekejap lagi. Depan. Ayahnya Oh. berhajat juga nak menyumbang lagu. Okay, dah. Baik. Okey. Ini mata-mata The Crash. Satu hari tepuk lagi. Satu hari balance dengan menyanyi, mana lebih menyanyi ke belajar? Wajib berkopi. Itu yang mana tu? Di mana praktis menyanyi? Siapa ada menyanyi? Mak lagi. Nampak kaya tuan-tuan, nampak. Mak di sini yang selalu mengajar menyanyi. Mana mak datang langsung? Mak tak datang. Mak nama apa? Zubaida. Ada berapa adik-adik? Masuk siapa? Nampak tak? You anak yang berapa? Anak yang kedua. Ada banyak lagi pun minat menyanyi juga. Tak menyanyi, you suara menyanyi. Ada cita-cita nak jadi penyanyi tu? Ada cita-cita? Cita-cita nak jadi penyanyi. Sekarang ni, mana ada nyanyi lagu lagi? Tak ada dah? Okey, ini satu persembahan. Nanti kalau kita nak nyanyi lagi, kita minta. Ada pun. Ada. Okey. Tepukan sekali lagi kepada Putra.
subuh yang nama saya Rahman. Asal dari nama Saya buat Haji Rahman ya. Sairus. Ayah nak interview bersih. Terima kasih tuan-tuan penuh saya. Sangat berjaya. Pertama sekali saya puji Sekolah Menengah Kebangsaan yang ikhlas ni telah melahirkan anak-anak seni yang berbakat. Terima kasih. Kita main dalam sini tengok. Ada bunyi, ada bunyi. Dia dah step. Okey, lagu apa nak nyanyi? Okey, saya akan nyanyikan bersama dengan model nasional. Mana model? Ini ha. Model nasional. Run. Model nasional dah. Ni sebelah ni. Ni dah naik. Wah, Dah sampai. Okey, dia tak nampak. Baik. Seterusnya, ala dan saya di kumpulan ukiran anak-anak. Tak ada masalah. Lagi. Inilah tuan-tuan dan puan persembahan yang cukup sporting daripada ibu bapa kita pada hari ini. Tuan wajib PPMG baru sampai. Perlahan-lahan dia masuk. Terima kasih Haji Zaid. Kita tengok ni. Ayah dan Rani kita kembali ke anak-anak. Isteri dia anak semua wajib ke atas pentas. Dengan sebuah lagu. Lagu nak nyanyi. terimalah satu baru jadi anak-anak sekolah ni. Ini sekolah sini sekadar. Dan ini sekolah sini. Ini model sekolah sini di Bonsar. Ini bukan tua. Tapi di sekolah bukan ada mengaji. Jadi cleaner. Kena buat lagi. Okey, tuan-tuan dan puan, berikan terima kasih sekali lagi kepada anda dan keluarganya. Persembahan bersama-sama di atas pentas. Siaga. Okey, tes terus. Okey, tepuk sikit pada yang kita.
depan kita jumpa lagi. Baik, terima kasih. Inilah rekan-rekan kemesraan dengan kalangan ibu bapa dan juga pihak sekolah. Pada ini yang kita mahu jalankan kerana ini menampakkan kita ni saling sayang menyayangi, saling bekerjasama dan satu sama lain. Baik, setelah tadi kita diikutkan oleh pelajar-pelajar ibu bapa. Saya juga mengharapkan kehadiran ibu bapa yang baru saja tiba. Selamat datang, welcome to our Hari Raya gathering today. Parents from all races, you can see here today, Malay, Chinese, Indian, semuanya berada bersama-sama. Menunjukkan kemakmuran negara kita yang amat sejahtera. Baik, tuan-tuan dan puan, disebutkan multiracial kita, kehadiran kita semua pada hari ini. Sesungguhnya saya ingin menjemput dan mempersilakan persembahan seterusnya, tarian Bollywood yang akan dipersembahkan oleh pelajar-pelajar Hillcrest. Ada 2 persembahan saya dikabarkan oleh pelajar-pelajar tingkatan 4, ya, tingkatan 4, dan kita akan baik, sementara mereka, okey, adik di sana dah ready? Ada ready? Kawan yang ada di sebelah sini? Dia ada di sebelah satu? Di sebelah pentas? Okey, ready? Di bawah ke di atas? Mana dulu? Saya dulu. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan sekalian, kita sajikan dengan persembahan Bollywood kita yang pertama. Ada 2 persembahan, oleh 2 orang pelajar. Mereka telah pun menyediakan pakaian yang cukup cantik untuk baik, kalau telah bersedia, adik-adik tingkatan 4 kita yang akan bersembahkan tarian Bollywood. Berikan tepukan paling gemuruh, tuan-tuan. Yes. Silakan. Baik. Okey, itu saja testing. Dia tengah testing sound system kita. Sementara mereka mengambil tempat di atas pentas. Itulah sebab dia nak bawa. Okey, kalau dia dah ready untuk bawa tempat, cikgu pun tengah setting lagu. Kalau dah ready lagu yang sebenarnya, okey, silakan. Lagu yang betul. Tepuk lagi ke kata lupa boleh. Sekolah menengah Hillcrest. Sekolah ni dah berapa tahun? Dekat lah. Tahun 60 berapa? 60 Tahun. Hampir. Sekolah ni berapa tahun? Sekolah ni. Tak ada hari karir. Sekolah 5 tahun. Apa?
Alhamdulillah kebangsaan di kelas. Budak-budak dia, anak murid dia semangat. Tapi itulah barang instrumen tu tak apa nanti. Jadi saya serulah kepada bekas-bekas pelajar sekolah Ikres ni. Bekas-bekas pelajar sekolah Ikres ni ada lebih 15,000 orang. Satu sesi 2,000. Kalau 2 tahun dapat, kalau 10 tahun 1,000 satu sesi. Pagi malam dengan petang 2,000, 2 kali 12, 24. Maknanya 24,000. Lebih beratus-ribu orang. Kalau seorang bekas-bekas belajar tu menyumbangkan kepada Islam barang-barang keperluan untuk asas, iaitu ada kemahiran anak-anak murid. Wah, bagus lah kan? Bagus. Okey. Betul tak? Betul. Tak apalah, saya beritahu insyaAllah. Kita akan bersama PIBG. Kita nak buat reunion murid-murid sekolah. Murid-murid sekolah. Sekolah sini. Sekolah. Ni. Sekolah ni. Saya pun tak ingat cari nak sekolah ni. Kalau mendengar dia, kita cek balik. Tahun berapa dia di operate apa dia? Sekolah ni, Hikres ni mendengar ni. Satu sisi masih sekarang lah. Kalau dulu tak tahulah, mungkin ada beratus-ratus lah kan. Tapi kalau satu sisi 1,000, dua sisi pagi petang 2,000, kali setahun dah 24,000. Kan dia? Setahun tu kan, 10 tahun dah 24,000. Kalau sekolah ni lebih 30 tahun, maknanya lebih kurang 50-60,000 lah nak duit kan. Jadi mungkin dah jadi orang kaya, dah jadi orang menteri, dah jadi orang usahawan, dah jadi orang-orang pengarah gini kan. Mungkin mereka boleh datang balik sini untuk menyumbang wang ringgit kepada sekolah ni sedikit untuk membantu dalam segi pembelajaran kemahiran. Kita tengok alat-alat muzik ni, ya Allah kan. Tak sepatutnya. Tapi kita tak pastilah. Dah seru sampai Allah dah tunjukkan, kita kena jalan lah. Kan? Ini kita nak supaya mak bapak yang bekas sekolah ni datang balik untuk kita berjumpa reunion. Tak? Ayahnya ada suara, ada semangat. Tetapi itu yang kelebihan dari dulu. Terima kasih semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat aja. Jom. Okey.